Kesian tu. Telur masam macam-macam perempuan ni. Telur masam Pak Long tak tahu. Tapi kalau tanya resepi telur masak asam, ni dia. Mai Pak Long tunjuk macam mana nak buat. Macam biasa resepi Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Tinggal hampa nak save je, nanti senang nak refer. Telur masak asam ni kategori lauk orang dulu juga ni. Salah satu sebab dia senang nak buat. Memang simple sangat bahan-bahan dia. Satu lagi mungkin sebab rasa dia lah. Had tu hampa kena buat dulu, rasa sendiri baru tahu. Tapi sungguh lauk telur masak asam ni memang pembangkit selera. Makan pun jadi bernafsu bang. Periuk nasi memang tak duduk jauh-jauh lah. Sat-sat cedok, sat-sat tambah nasi. Memang ngam lauk ni. Selamat mencuba, semoga bermanfaat, insya-Allah. Korang nak rasa?